tak ada kawan, muka dia dah cantik, tapi bila buka tudung, sumpah bau asyam. Kadang sebab dia pakai inner yang dah tak basuh berbulan-bulan, kepam babe. I try this perfume yang ni. Aku tak tahu, Perfume Paradise kalau melekat dekat baju berhari-hari tahan kan. Sumpah wangi, yang ni bau kekenai. Kalau perfume Juicy Bee is my favorite one. Tapi dah ada lagi 2. I dah try 3 hari I pakai hair perfume ni, melekat. I tak basuh rambut pun bau wangi. Ini bukan hair mist tau, ni hair perfume. Wanginya. Ini kalau ada suami ni, cium-cium rambut ni dapat pahala babe. Ada suami tak? Ada suami pakai? I think yang tak suka manis-manis, yang suka bau ubat-ubat, yang ni untuk awak sebab bau dia macam you dekat spa pakai minyak urut tu. Tapi sedap lah, fresh, mint. Antara tiga-tiga ni yang I dah pakai awal-awal this one. Yang ni bau dia sumpah wangi, bau coconut, vanilla, siapa suka ambil yang ni. That one bau dia strawberry, and yang ni I tak boleh nak explain sikit bau dia macam mana, tapi dia bau ubat sikit. So antara tiga-tiga ni, number 1, number 2 and number 3. Thank you so much Perfume Paradise. You keluarkan hair perfume sebab susah gila nak cari hair perfume yang jual hair mist tapi bau dia tak tahan. Malah suka-suka pakai body perfume, spray dekat kepala you, dekat rambut you sebab rambut you masam. Jangan, rosak nanti kulit kepala. Hair Perfume Paradise ni dia tak ada dupe tau, dia handcraft. So sesuai lah untuk kulit kepala korang. Tolonglah pergi beli esok sebab dia ada live launching 24 hari bulan pukul 6. Ni bukan nak beli ke tak nak, ini wajib beli sebab I tahu korang tak ada hair perfume. Kalau korang ada hair mist pun bau dia tak kuat. Tolong pakai hair perfume.